saya ada ideologi power bab strategi. Okey, benda ni bagus sebab strategi ni adalah salah satu skill leadership lah. Dan leadership ni adalah tempat untuk seseorang tu mencurahkan ideologi dia. Kepimpinan ni adalah expression sebagaimana pelukis dia meluahkan dan mencurahkan apa yang dia rasa dekat dia punya lukisan. Sama juga dengan ahli muzik, dia kompos lagu, dia buat lagu, dia mencurahkan ataupun dia express apa yang dia rasa dekat nyanyian dia ataupun dekat muzik yang dia reka tu. Sama juga dengan leadership ni adalah tempat untuk express dia punya ideologi, apa yang dia pandang terhadap dunia, apa idea dan teori yang dia rasa dekat dunia ni, apa yang kena betulkan, apa visi dia terhadap dunia ni dan macam mana nak capai goals yang dia dah target tu. So strategi ni antara salah satu leadership punya skills, iaitu planning lah dan mengatur untuk mencapai sesuatu. So bagus, kekal dan tambahkan skill strategi ni. Boleh tambah juga kita punya karakter, kita punya sikap baik, memahami integriti dan menjaga integriti kita, realiti kita, tambah empathy, ajar peranan leader. So dengan mantapkan semua area ni, kemungkinan besar kita boleh menjadi pemimpin yang unggul.